Hai, Assalamualaikum dan pagi. Okey, dalam video ni saya nak share dengan anda tutorial bagaimana untuk withdraw daripada uncak emas kita menjadi pembelian gold bar emas di dalam KAB Gold. Okey, so yang pertama sekali adalah kita masukkan detail kita lah, username dan juga password. So di dalam tutorial ini saya tunjukkan case study daripada akaun mak saya. Okey, so mula macam biasalah kita access dulu. Okey, baik. Selepas dah berjaya kita akses dalam akaun kita ni, so interface ni macam ni lah. Okey, baik. So, untuk kita sebelum kita nak withdraw tu, kita memastikan berapakah target kita. Contoh, kalau macam mak saya, dan case study mak saya, dia nak withdraw untuk 1 dinar. 1 dinar bersamaan dengan 4.25. So, pastikan akaun encam emas kita ni ada 4.25 gram lah. So, boleh tengok kat sini kan. GM ni gram. 4.25 gram. Okay. So, lepas tu kita pergi dekat uncang. Pergi dekat uncang withdrawal ni. Pergi dekat sini. Pergi kat uncang emas. Okay. So, macam mana nak tahu kita punya uncak emas ni dah boleh withdraw adalah tengok dekat istilah eligible to withdraw. So, kalau dia dah keluar perkataan eligible to withdraw ni maksudnya kita punya uncak emas tu dah boleh withdraw. Selagi dia tak keluar berapa jumlah yang boleh withdraw tu, dia tak boleh lah. Contoh kalau macam mak saya ni, ngam-ngam je dia ada 4.25. Okay, so benda ni perlu saya tekankan untuk anda betul-betul faham. Untuk uncak emas ni, bila kita dah top up, dia kena tunggu lebih kurang dalam 15 hari baru boleh withdraw. So benda ni dia termasuk dalam konsep inilah. So lagi sekali ada yang tak faham, nanti boleh contact team kita. Kita akan share apakah maksud konsep uncak emas ni. Kenapa sampai kena tunggu 15 hari. Sebenarnya kalau ikutkan pada awal-awal dulu, kena tunggu 30 hari baru boleh withdraw. Mengikut item yang kita nak, sama ada 1 gram, 5 gram, 10 gram dan sebagainya. Cuma sekarang SOP kita dah berubah, 15 hari je. Lagi singkat masa dia. Okey? Dan konsep di dalam KAB Gold adalah berlandaskan syariah. Kita tak jual benda yang tak ada. Kita jual benda yang dah ada. Okey? Terus selepas anda dah top up di dalam uncak emas anda, kita akan tunggu lebih kurang dalam 15 hari. Ini adalah maklumat ketika video ini direkodkan. So, bila kita dah rekod ni, so hanya 15 hari saja daripada tarikh yang kita masukkan uncak emas kita tu. Okay? Untuk uncak emas ni, kelebihannya adalah kita boleh beli sikit-sikit. Serendah RM50. Top up sikit-sikit sampai cukup target yang kita nak withdraw tu. Macam kes mak saya, 1 dinar. Okay? So, pastikan dalam istilah eligible to withdraw ni, itu adalah jumlah yang boleh kita withdraw. Contoh, kita punya balance ni ada 40 gram. Ada 40 gram. Tapi masa tu boleh withdraw 4.25 je. Ni contoh. Okay? Lepas tu kita scroll kat bawah. Okay. Bila istilah yang dah ada eligible to withdraw, dekat bawah ni dia akan terus keluar item-item yang kita boleh beli melalui berapa gram yang available ni. Contoh sebab 4.25 kan, nampak kalau 1 gram item ni ada. Kalau kita tengok setelah kita ambil 10 gram, macam nampak tak? Item 10 gram tak keluar. Sebab apa? Sebab di dalam akaun uncak emas saya ni, dia tak ada jumlah 10 gram. So, untuk bahagian ni, dia hanya akan keluar item yang ada mengikut uncak emas yang kita ada. Contoh, ada 1 gram. Ini 1 gram. So, kat sini, dia akan keluar based on daripada stok yang ada. Dan juga, berapakah nilai uncak emas yang kita ada ketika itu. Nampak? So, dia keluar item-item ni. So, kat sini dah tunjuk terang-terang berapa gram, berapa punya fee dan sebagainya lah. Okay? Contoh kalau macam kes mak saya ni, dia nak 1 dinar. So, dia pergi cari mana 1 dinar. Okay, so, untuk 1 dinar ni, kalau senang nak cari, bila kita tengok ni satu-satu, type je dinar. Nampak? Kalau perasan yang dinar ni kan, dia hanya keluar 2 pilihan je. Sebab apa? Sebab 1 dinar 4.25. Kalau setengah dinar 2.25
2.125 gram. Tapi kalau macam untuk 5 dinar 10 dinar tak keluar. Sebab apa? Sebab dalam akaun ni dia tak cukup pun sampai jumlah tu. So macam kes mak saya ni kita nak 1 dinar. Okay. So kita tekan SKU ni, kita tekan action add. Nampak dia dah withdraw to chart. Tekan OK. So automatic dia akan pergi kat sini. Lepas tu kita proses to check out lah. Okay. So untuk Dina, pada ketika video ni direkodkan, kita tengok, nampak. So nanti masa kita buat pembelian ni, kita hanya bayar premium je sahaja. Sebab apa? Sebab untuk 4.25 ni dah ada dalam ujian mas kita. So kalau tengok kat sini, kita dah pilih apa item dia, kita pergi kat shipping ni, kita pilih apakah kita punya shipping yang kita nak address kita tu. Contoh, pastikan maklumat dalam address ni yang tepat kalau anda nak buat penghantaran direct ke tempat anda. Contoh ni alamat office ke, alamat rumah ke, boleh tak ada masalah. Pastikan maklumat ni tepat. Kalau salah, benda ni salah lah segala-galanya. Pastikan email tu tepat, full name tu tepat, nombor telefon tu tepat. Okay? Bagi senang. Postcode, city, Malaysia. So ini adalah shipping method yang adalah di dalam KAB Gold. Nampak? Nak save collect pun boleh. Kalau anda nak save collect di HQ ataupun di Kedah. So ni apa dia. Cuma apa yang saya recommend, bila anda nak memilih untuk shipping ni, pilih yang mahal. Jangan pilih yang murah. Sebab apa? Kalau mahal sikit, kita boleh ada guarantee insurans. Okay? Jangan pilih yang murah. Okay, so macam case tadi saya, sebab rumah saya dekat dengan SQ, so saya pilih untuk save collect lah. So saya dah confirmkan ni. Lepas tu kita select payment gateway kita. Lepas tu kita proceed to payment lah. Proceed to payment ni adalah kita nak bayar premium tu je. Sebab apa? Sebab dah ucap mas ni dah cukup dah gram untuk kita beli emas tu. So kita proceed to payment lah. Okay, sekejap Okey, baik. Selepas selesai proses tadi, kita dah bayar premium fee tu. So dia akan jadi macam ni. Status akan jadi processing. So nanti selepas team kita dia dah settlekan order ni, dia akan keluar satu istilah di mana kita dah boleh save collect dekat HQ. Itu kalau nak save collect lah. Okay. So lepas dah settle je segala urusan ni, dia akan jadi macam ni. Sekejap dia akan jadi fulfill macam ni. Contoh. Okay. Kalau fulfill maksudnya urusan dah settle lah. Dah tak ada apa-apa isu. So kalau macam yang ini, kita tengok balik kita punya order tadi. Kita purchase untuk 1 dinar. Lepas tu method dia kita save collection. Payment dia adalah RM10 yang kita dah buat tadi. Okay. So list kalau ada apa-apa isu ke dengan order kita, tersilap ke apa, boleh je contact dengan admin. Nanti admin akan bantu. Okay. So untuk withdraw ni, ucap mas senang je. So bagi anda yang jika ada apa-apa isu, boleh contact introducer anda iaitu saya, ataupun boleh contact dengan admin lah untuk selesaikan urusan untuk ucap mas. Okay, itu sahaja untuk tutorial video kali ini. Terima kasih.